Satu layer $900. Geng, apa cerita ni hari ni? Hari Isnin buka-buka market dah macam ni kau tengok. Melompat tiba-tiba. Ni aku ada profit daripada bawah sampai atas ni lebih daripada 1000 pips ni kau tengok ni. Daripada bawah sekali sampai atas. Macam mana aku boleh tahu gold nak melompat naik atas? And aku buy betul-betul sebelum gold melompat naik atas. Kenapa? Ni sebab dia. Aku buy sebelum gold melompat ni pun satu layer je dah $900. Kau kira lah berapa $900 per JRM. Itu baru satu layer ni. Kau boleh tengok kat sini ada berapa layer ni. Cuba kau buat kira-kira total ni, kau convert PRM jadi berapa. So macam mana aku tahu aku perlu buy sebelum market lompat terus naik ke atas? Kau kena rajin baca lah. Ini sebab dia. Poin pertama, ekonomi tengah tak stabil. So bila ekonomi tak stabil, pelabur akan lari dekat aset yang selamat. Macam kita tahu, aset yang selamat adalah emas lah. Yang kedua, bila USD tengah lemah. So bila USD tengah lemah, biasanya gold akan naik. Dan yang ketiga, Bank Pusat Dunia borong emas sebagai simpanan. Ada banyak lagi sebab sebenarnya, tapi kau kena rajin baca lah. Aku membaca, so aku tahu apa sebab dia. Dan bila aku tahu, sebab tu aku boleh buy sebelum harga melompat naik atas. Ni hasil dia. Kau tengok macam yang aku cakap tadi, satu layer $900. Kau tukar kepada RM. Lepas tu baru satu layer. Kau kalilah dengan semua layer yang aku ada ni. So kau kira berapa, kau komen kat bawah. Kalau kau nak tahu poin-poin lain lagi, kau nak belajar lagi, kau tahulah apa nak buat. Link ada. Belajarlah. Education. Ilmu kat dunia tak pernah cukup. Sama ada kau nak atau tak nak je. Assalamualaikum. Ciao.